Saya dibesarkan dengan keadaan yang kau anak lelaki, berguna kalau lelaki dapat bantu keluarga. Itu that mindset saya kan. So kita sendiri yang willing untuk membantu family. Sebab kita bukan datang daripada nak apa dapat. You nak you cari sendiri. So that's how timbul perasaan yang saya rasa kau anak lelaki kot, takkan lepas spend semua bekerja. So bantulah keluarga. Itu mindset yang saya bawa. So that's how lah saya bekerja pasal pagi, dapat sikit income dan bantu family saya. So itu yang tuan kata lama juga kerja sebagai pembantu pasar tu. Ikutkan saya kerja daripada form 1 sebenarnya, tapi yalah masa tu on off kan. Kan betul, ya. Berapa gaji masa tu? That time gaji sebulan 900. Sebulan 900. Ya. Berapa lama berlangsung? Saya rasa selama 2 tahun. Before this gaji saya satu hari RM50, RM40, RM20. Tapi bila habis spend gaji sebulan 900 saja. Kenapa apa yang membuat keputusan bertukar haluan kerjaya pula selepas 2 tahun tu? Saya sebenarnya langsung tak ada niat untuk berniaga sebenarnya. Bila dalam keadaan saya bekerja pasar pagi, saya diterapkan mindset yang mana berniaga ni susah. Berniaga ni susah because banyak hutang. Nanti bank kejar. So jangan berbeban. So bila saya bekerja, saya rasa saya ditanamkan mindset begitu. Jadi tapi apa yang saya suka pula, walaupun berniaga susah, tapi saya suka. Saya bekerja sebulan dapat 900. Orang datang sekali belanja dapat 900. Satu orang yang datang. So saya rasa macam seronok lah berniaga. So mentality tu macam tak nampak kena. Di situlah kan. Di situ yang buat saya why not try berniaga. Aku je sebulan kot gaji 900. Orang ni belanja satu hari 900. Itu baru seorang kan? Itu baru seorang. Betul. So that's how saya rasa macam why not saya cuba berniaga. Dari situlah bermula.